Kementerian Pendidikan akan mengenal pasti sejumlah sekolah yang berada dalam kawasan laluan-laluan utama bagi sidang kemuncak, dan senarai sekolah ini akan diumumkan dan para pelajar akan dibenarkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah PDPR. Jadi senarai penuh akan diterbitkan oleh pihak KPM nanti. Kita juga telah membincangkan mengenai pekerja syarikat swasta yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa syarikat-syarikat swasta yang berpengkalan, beribu pejabat di kawasan-kawasan yang mana akan berlangsung sidang kemuncak ini adalah digalakkan untuk membenarkan pekerja-pekerja mereka untuk bekerja dari rumah bagi tempoh sidang kemuncak tersebut. Dalam masa yang terdekat, pihak Polis Diraja Malaysia akan mengumumkan laluan-laluan utama yang akan digunakan oleh sama ada ketua-ketua kerajaan ataupun ketua-ketua negara yang akan tiba untuk sidang kemuncak ini, yang mana dia akan melibatkan antara lain kawasan KLIA, kawasan sekitar lapangan terbang Subang dan juga TUDM Subang. Selain itu, terdapat sejumlah laluan yang akan diumumkan termasuk di kawasan sekitar sidang kemuncak yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre dan sejumlah hotel-hotel penginapan yang akan menjadi tempat penginapan bagi delegasi ASEAN, GCC dan juga China. Jadi senarai ini akan diterbitkan oleh pihak PDRM dalam masa yang terdekat. Dan saya minta rakan-rakan media untuk rujuk, dan orang awam juga boleh merujuk senarai tersebut untuk membuat perancangan pergerakan pada hari-hari sidang berlangsung.